Hai, saya Nurdiana Nawar Ibrahim. Rangkuman berita Malaysia Now hari ini, November 2025. Selepas lebih setahun laporan Bloomberg yang mendakwa wujud campur tangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya SPRM menyiasat musuh politiknya, Peguam Negara mengumumkan tiada tindakan lanjut terhadap portal berita antarabangsa itu. Pada September 2024, Bloomberg memetik sumber berkata Anwar mengarahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menyiasat bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin dan Dr. Mahathir Mohamad. Ia disusuli dengan siasatan polis terhadap wartawan Bloomberg. Berbeza pula dengan tindakan polis hari ini yang merampas telefon bimbit milik editor portal Malaysia Now. Ia sebahagian daripada siasatan berkaitan laporan 21 Julai lalu yang membongkar kelulusan permohonan lesen cari gali mineral di Sabah kepada sebuah syarikat yang dikaitkan dengan bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim, Farhash Wafa Salwador. Editor Malaysia Now bagaimanapun enggan menjawab soalan-soalan polis. Peguam Rajesh Nagarajan mengecam tindakan polis sebagai penyalahgunaan kuasa dan taktik menakut-nakutkan wartawan. Kenapa you menggunakan polis? Kenapa polis tak ada kena-mengena dengan isu ni? Di mana pada pendapat saya ini merupakan suatu penyalahgunaan kuasa oleh pihak polis. Keputusan melantik seorang bekas setiausaha politik kepada Menteri Belia dan Sukan Hanayuh sebagai CEO Telencorp, agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia yang juga diterajui seorang pemimpin DAP, mencetuskan kemarahan orang ramai di media sosial. Edward Ling dinamakan sebagai CEO Telencorp, namun ia disifatkan sebagai salah satu lantikan politik.